Saya Mustafa Umar, boleh dikatakan mengidap diabetes lah. Memang kronik juga dan saya dah dicucuk insulin. Satu hari 4 kali insulin. 3 siang, 1 malam. Dan bacaan dia sebelum ni ada yang meter tak boleh baca. Terlalu tinggi. Lepas tu bila dah masuk insulin dah ada boleh tahan sikit. Tapi 22, 20, dia tinggi juga. Jadi memanglah 18 tu biasa. Pagi-pagi tu. Pagi-pagi 18 kena cucuk. Cucuk tengah hari 16, 17. Dia tak banyak beza. Kalau tidak kan, siang ni kan, saya dah 2-3 kali dah buang air kecil. Memang 2-3 kali. Sebelum ni lah. Alhamdulillah lah. Sekarang ni memang tak adalah. Kalau tidak memang solat pun payah juga. Kalau nak pergi masjid kan, lepas maghrib je. Kemarin saya balik. Saya bersihkan diri semua. Lepas tu saya datang balik untuk isyak. Memang itulah saya. Kadang-kadang bila ustaz berceramah kan, ceramah datang ke separuh, saya keluar pergi bersihkan diri. Lepas tu baru masuk balik ceramah. Jadi itulah. Saya cari satu cara macam mana nak turunkan gula dalam darah saya. Memang saya bila kena sampai meter pun tak boleh baca, saya risau. Pasal diabetes ni, dia kalau tinggi sangat, nanti dia efek pada buah pinggang. Itu yang saya kena jaga betul. Makan pun saya kena jaga. Saya macam-macam saya makan. Saya tak sebut kat sini lah. Saya tak mau sebut. Macam-macam. Saya dah makan. Lepas tu macam-macam saya dah ikhtiar. Saya tengok dalam Facebook macam-macam herbs saya dah makan, semua tak serasi. Sekali saya beli suplemen sampai 1,000 lebih. Insulin tu free. Tapi dia ada tapi dia. Jarum dia tu kena beli. 100 jarum tu 60 lebih. Kali makan 4. Itu dia punya jarum. Dia punya swab tu kalau tak silap saya RM6 satu kotak. Tak ingat satu kotak ada berapa, 50 rasanya. RM6. Berapa kos dia? Lepas tu nak kena check darah. Dia punya strip dia tu satu botol RM40. Ada 20. RM2 satu. Kalau saya itu 4 kali, awak kira lah sendiri. Banyak tu. Lepas tu yang jarum tu lagi kira. 1 bulan berapa? Banyak tu kos. Dan bila saya dapat tahu daripada FB ni, Lipidri ni, saya cuba. Jadi bila saya cuba, botol yang pertama tu saya nampak kesan dia. Dalam masa seminggu tu saya rasa badan dah sedap. Lepas tu dia punya bacaan dah mula turun tau. Daripada 18 turun 14. Pagi ni saya cek 5.2. Mana di bawah 10. Memang bawah 10. Dah cukup bagus dah. Dah kira orang muda lah Saya kata bagus ni. Saya amal. Tu sebab saya beli 4, 2 percuma. Pasal saya tahu memang kena makan berterusan. Tak makan sikit-sikit tak ada kesan. Bukan saya reka cipta cerita. Memang betul. Memang saya rasa sendiri. Jadi badan saya rasa ringan. Lepas tu saya tak kerap buang air. Malam tak ada ni. Tak pergi buang air pun. Tak ada. Syukur. Lepas tu deria rasa saya dulu dia tak boleh rasa pahit-pahit sikit kan. Makan pun kurang selera kan. Tapi bila makan Lipidri ni, bila saya rasa saya boleh makan ni, badan saya naik ni. Daripada 68 ni dah 70.5. Makan je. Dia rasa tu dah macam normal balik. Lepas tu sepatutnya bila makan banyak, diabetes dia punya itu gula lagi naik kan. Sepatutnya dia spike tau. Ini nampak rayanya alhamdulillah okey je. Alhamdulillah. Kira itu dia dah diizinkan Allah lah. Saya dah amalkan. Saya jaga makanan no sugar. Bila saya dengar Dr. Ju katakan no sugar, jadi saya tak makan, tak minum. Yang sikit-sikit tu minum lah, makan lah. Lepas tu saya buat intermittent fasting. IF memang Dr. Ju ada cerita. Saya amalkan. Tapi nak kena 16 jam tu perit juga. Tapi saya tak ada sampai 16 jam. Lepas tu awalkan makan malam. Saya pukul 5 lebih, pukul 6 tu saya amalkan pada hari ni. Bila dah ada Lipidri ni, bila saya amalkan IF, makan belum pukul 7 lah saya dah makan. Alhamdulillah ada nampak kesan dia. Kebal-kebal tangan pun dah kurang lah. Masih ada lagi tapi kurang lah. Ini bukan reka cipta ni betul Alhamdulillah lah. Memang saya nak teruskan lagi, InsyaAllah. Setelah saya consume 1 botol lah, ada nampak kesan dia. Dan sampai sekarang
sekarang ni dah 4 botol, masuk botol kelima, dah sebulan. Saya tengok memang ada kesan pada bacaan darah, gula dalam darah. Memang ada kesan. Memang macam saya sebutkan tadi, sekarang ni saya pagi-pagi saya cek 5.2. Alhamdulillah. Tapi bila tengah hari saya cek 12.2. Dia lepas makan tu. Okeylah kan? Jadi saya nasihatkan pada pengguna yang baru nak mencuba Lipidri ni, saya syorkan ambil yang maksimum sekali supaya jangan putus bekalan. Lepas tu makan ikut yang disyorkan. Kalau kata 2 pagi 2 malam, ikut. Jangan nak jimat. Tapi jangan overdose. Jangan overdose. Saya mula-mula saya nak buat 3 kali. Tapi saya tak mau. Saya takut overdose. Tapi memang nampak kesan. Memang ada kesan dia. Jadi saya kalau boleh yang mendatang ni, siapa yang dapat tengok video ni, amalkan. Tapi kena ingat intermittent fasting tu kena ada bersekali lah. Tak boleh kata Lipidri aja boleh. Tidak, tak boleh. Makan sebelum pukul 7 lah, senang cerita. Lepas tu tidur awal. Macam saya sebut tadi, tidur awal. Kalau tidur lewat, akan rasa lapar nak makan. Bila makan nanti sugar spike. Lepas tu gula, no sugar. No sugar. Kalau makan sikit-sikit tu boleh lah. Jangan tak ada langsung kan. Kena makan juga sikit-sikit boleh lah. Gandum kurangkan, barang makanan berproses tu kurangkan. Bukan tak boleh makan, boleh makan tapi kurangkan. Jadi itu semua dia akan membantu. Dia akan membantu. Selain pada Lipidri ni, yang lain-lain tu akan membantu. Kesan lain-lain. Tiap-tiap orang lain kesan dia. Usaha, ikhtiar, tawakal. Itu usaha tu. Tapi terima kasih banyak-banyaklah. Allah saja yang membantu kita. Syukur Alhamdulillah.